Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fakir Aryan Muhammad Fahmi, pengacara Kepo TV TVPSS SK Kepong. Bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, SK Kepong telah menganjurkan Majlis Iftar Jama'i 2025 pada 20 Mac yang lalu. Majlis ini merupakan satu acara yang mengumpulkan warga sekolah dalam suasana penuh keberkatan dan kebersamaan. Majlis bermula seawal 5.30 petang dengan para guru mula bertugas bagi memastikan kelancaran perjalanan program. Ketibaan tetamu kehormat telah memeriahkan lagi suasana, termasuk guru besar SK Kepong, EJKPIBG serta murid-murid asnaf yang diraikan dalam majlis ini. Seterusnya, majlis diteruskan dengan bacaan tahlil diikuti dengan ucapan daripada guru besar SK Kepong. Jadi saya mewakili pihak pengurusan mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada pengurusi kelab guru bersama jawatankuasa serta panitia pendidikan agama dan seluruh ahli keluarga SKEK kerana dapat menganjurkan majlis iftar pada hari ini. Jadi semoga majlis kita hari ini bertanding, orang kata dapat juga memupuk silaturahim, ikatan ukhuwah di antara kita. Semoga hubungan sesama kita sentiasa bertambah baik. Terima kasih banyak. Okey, semoga kita semua berada dalam keadaan rahmat yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tepat pada waktunya, semua hadirin menikmati iftar jama'i, berbuka puasa bersama-sama dalam suasana penuh kesyukuran. Sebagai selingan, pengusaha kantin sekolah juga turut menyampaikan sumbangan jersey kepada pihak sekolah sebagai tanda penghargaan kepada murid-murid dan guru-guru yang sentiasa menyokong perniagaan mereka. Semoga keberkatan Ramadan terus menyinari kehidupan kita dan hubungan silaturahim dalam kalangan warga SK Kepong semakin erat. Sekian saja liputan daripada saya untuk Kepo TV. Saya Muhammad Fakir Aryan Muhammad Fahmi melaporkan untuk anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.